Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Balik lagi bersama saya BDT dari Borneo. Sabah hari ini akan buat reactions lagi. Dan selamat datang di BDT Crew. Buat kawan-kawan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, sama share. Aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video lain yang bakal saya react. Dalam video reactions kali ini kita akan menonton satu video ME63 sebelum Malaysia dilahirkan. Jadi ikuti video ini sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham, dan buat kawan-kawan silakan bergabung supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang bakal saya react. Jadi nah sebelum kita mulai guys, ada satu soalan yang saya mau tanya sama kawan-kawan semua. Di antara Sabah dan Sarawak ini, mana yang lebih kuat memperjuangkan ataupun bersuara tentang ME63? Menurut pendapat kalian, mana satu? Coba komen di komen di bawah. Apa buang-buang waktu, mari kita menonton video ini guys. Let's go, 1, 2. Generasi jenis tak tunduk pada sesiapa. Jadilah biar mereka hidup dalam. Okay, let's go guys. Jadi itulah kenapanya Tengku terus membincangkan perkara ini di Singapura dengan Lee Kuan Yew. Jadi Lee Kuan Yew adalah penyokong Tengku yang pertama, yang terbesar sebelum penubuhan Malaysia itu sendiri. Itulah makanya apabila idea ini telah dipikirkan, dan Tengku juga bercakap dengan kawan-kawan rakannya sendiri di sini, orang pemimpin di sini, pemimpin Cina, India, semua dibincang Tengku pada tahun 59 tu secara senyap, tak ada bincang lain. Jadi itulah makanya selepas itu Tengku pergi ke Singapura, thinking out aloud, semacam ucapan beliau dalam luncheon bersama Press Southeast Asia ketika itu di Singapura pada 27 bulan Mei pada tahun 1961 ya. Kenapa Lee Kuan Yew tu beria sangat? Kerana Lee Kuan Yew juga bimbang keadaan negara dia, iaitu Singapura pada ketika itu, state dia dalam kata kacau oleh kerana berhadapan dengan cabaran komunis pada ketika itu. Bahkan Melaya mengantar polisnya ke Singapura untuk membantu Lee Kuan Yew. Pandangan orang Sarawak pada ketika itu, dia belum merdeka, dia orang koloni masih, subservient kepada British. Jadi dia tak layak berbincang dengan orang Johor, tak layak bercakap dengan orang Perak, sebab orang-orang ni, negeri-negeri ni semua dah merdeka dah. Dia orang belum, dia masih British koloni. Jadi itulah wujudnya supaya Sarawak dimerdekakan dulu, Sabah dimerdekakan dulu, sebelum kita membincang soalan penubuhan Malaysia. Itu kehendak orang Sarawak Sabah pada ketika itu, okey. Dan dalam masa yang sama pada bulan 1962, perbincangan ini sudah rancak diadakan di England, di Kuala Lumpur, di mana-mana pada ketika itu. Bahkan instrumen yang terbesar yang saya pandang daripada penubuhan Malaysia itu sendiri ialah satu badan yang tak ada kena-mengena dengan kerajaan, iaitu Commonwealth Parliamentary Association. Pada masa itu diadakan persidangan di Singapura, dan selepas 4 persidangan, CPA membuat satu memorandum untuk mencadangkan kepada British government menubuhkan satu Suruhanjaya. Jadi perbincangan ini guys membawa kita kembali ke zaman 1963, di mana ketika idea pembentukan Malaysia mula dibincangkan dan melibatkan pemimpin serta wakil dari Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan juga Singapura. Tidak lupa juga Brunei. Antara perkara yang menarik yang disentuh adalah proses rundingan awal peranan MSCC, Malaysian Solidarity Consultative Committee. Jadi ini satu info yang baru untuk saya dan sangat menarik. Jadi kita akan menonton lagi video ini kawan-kawan. Kalau ada pendapat silahkan komen di ruang kolom komentar di bawah guys. Mari kita sambung menonton. Itulah cadangan yang pertama keluar daripada bukan kerajaan. Malaysian Solidarity Consultative Committee itu yang buat cadangan, dan dalam tu dah penuh dah orang ahli-ahli yang sama yang ada dalam tu. Pemimpin-pemimpin Sarawak, pemimpin Sabah, pemimpin Brunei, pemimpin Singapura, semua ada dalam tu. Pemimpin yang sama berbincang soalan MA63, pemimpin yang sama masuk dalam IGC, semua dia orang ni. Entah kamu tahu, jadi orang yang sama. Apabila dia orang diinterview oleh Global Commission tahun 60 pada bulan April pada tahun 62, jawapan kebanyakan daripada pemimpin Sarawak kata refer kepada MSCC, Malaysian Consultative
komiti punya report. What we want, what we wish for are all in there, kata dia bang. Jadi tak payah cakap dengan kami lagi. Kami dah buat keputusan. Di sana keputusan kami ada. Daripada situ, ini dilaporkan juga dalam komiti punya report tu tau. Komiti apa nama tu? Intergovernmental Committee tu pada tahun 63. Jadinya penubuhan ini berlaku pada bulan Disember, pemberontakan di Brunei. Ini telah menghalangkan Brunei participate dalam Brunei kemerdekaan. tidak bergabung guys, tidak ikut serta guys di dalam ini semua sebab pada pemberontakan. Nah guys, jadi itu video yang baru kita sama-sama menonton. Jadi begitulah awalnya bagaimana Malaysia ini tercipta ataupun terwujud berkat daripada kepimpinan yang bersepakat untuk bergabung supaya tidak jatuh ke tangan komunis pada ketika itu, terutamanya Singapura ataupun Singapura lah yang lebih dikenali sekarang. Singapura dulu dipanggil Singapura, dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi semua itulah kenapa ada ME63 ini. Semua yang dikehendaki di Sabah dan Sarawak ini untuk menjaga perlembagaan di Sabah dan Sarawak ini termaktub di dalam ME63 itu. Jadi ini satu video yang sangat mengedukasi kalau menurut saya. Jadi moga-moga video yang saya bawakan ini lebih memberikan pencerahan buat semua yang menonton dan memberikan info edukasi yang bagus buat semua. Jadi silakan komen, share video ini, dan kalau bermanfaat jangan lupa like guys. Oke, jadi sampai di sini dulu video pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kamu suka dengan video yang saya bawakan ini. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah klik dan menonton, dan sampai kita jumpa di video yang akan datang lagi. Terima kasih guys sudah menonton. Assalamualaikum. Don't tell me good.